Abi! Hanya nafas didengari aku puas resah. Abi! Dia lah main jongkok. Ni budak ni. Abi dah nak minum ni. Dah, jom naik. Ish, betul sungguh lah budak. Duduk. Mengenangmu sungguh di kalbuku, senyumanmu damaikan hatiku. Tak seperti aku kepadamu, selalu saja risaukan hatimu. Menimangmu pada saat itu bagai mimpi yang terbeli. Boleh balik ni kita main FM lah tak? Boleh balik ni kita main. Ya. Apa tembak pula? Ada tembok lah. Bukannya ada telefon pun, pergi main jongkok dengan Pok Hang tu. Dah sakit. Iya. Betul tak? Dek. Buat ni, burung. Ni boleh pergi bazar ni. Kawan adik, dia pun semua dah ada telefon. Adik seorang je tak ada. Dia pun gelakkan adik. Dia pun kata dasar miskin. Tak apa adik. Kita tak mampu nak buat sana. Telefon mampu. Dah nak. Ya. Kaulah udara, Kaulah energi. kaulah belahan. Kalaulah aku mampu, mesti dia gembira kan? Aku akan usahakan juga. Aku cinta manapun untuk melukiskan agungnya rasa. Syukurku atas kehadiranmu, penuh cinta dan kasih. Oh Bapa, kaulah ku cinta. Engkaulah yang utama. Kaulah udara. Kaulah energi, kaulah belahan jiwa. Takkan cukup lagu cinta manapun untuk melukiskan agungnya rasa. Syukurku atas kehadiranmu, penuh cinta dan kasih. Duhai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum Umi, adik balik dah ni. Allahu Akbar. La ilaha Menunggu sendiri, memandang rindu tidak menentu. Kasih suci Ni macam kotak iPhone yang Abi bagi dulu ni. bina hapus hancur oleh kata
Adik, hidup ini tentang sebuah perjalanan. Selagi kita masih diberi waktu, hargailah setiap saat. Jangan biarkan kesibukan dunia merampas kasih sayang yang sepatutnya kita kongsi. Ingat, raya bukan sekadar pakaian baru atau juadah yang enak, tetapi tentang keluarga, kasih sayang dan ikatan yang tidak pernah putus. Adik, jika suatu hari ayah tiada, jangan tangisi pemergian ayah, tapi doakanlah ayah. Jadi anak yang baik, yang sentiasa menjaga keluarga, yang tidak pernah lupa pada Tuhan. Assalamualaikum.